Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Aisyah binti Nur Aiman dari kelas Muzik Latif 2. Saya akan membentangkan bagi tugas yang 2 iaitu pembentangan instrumen pentaksiran yang telah saya hasilkan bagi subjek MUZK 3373 Kurikulum dan Pentaksiran dalam Pendidikan Muzik. Apa itu pentaksiran? Pentaksiran ini merupakan proses untuk mengumpul dan juga menilai maklumat untuk menentukan tahap pencapaian ataupun perkembangan seseorang murid khususnya dalam pembelajaran. Ia merupakan tujuan untuk memberi maklum balas, untuk menilai keberkesanan pengajaran dan juga untuk merancang langkah seterusnya selepas pengajaran. Pentaksiran ini boleh berbentuk ujian, tugasan, projek ataupun dalam bentuk pemerhatian. Dan pentaksiran ini terbagi pada dua, iaitu pentaksiran formatif iaitu semasa pembelajaran dijalankan dan juga pentaksiran sumatif iaitu semasa akhir daripada pembelajaran. Instrumen pentaksiran. Lembaran kerja yang telah saya hasilkan ada terdapat dua aktiviti, iaitu pertama, murid kena lengkapkan jadual dengan not, tanda rehat dan juga nilai. Jadi murid kena lukis simbol not dan tanda rehat berdasarkan jenis not yang telah dinyatakan dan juga murid kena nyatakanlah nilai not bagi not yang telah dinyatakan. Untuk aktiviti yang kedua itu yang bawah, soalan yang kedua itu murid perlu tulis not dan tanda rehat bagi setiap jenis not pada balik sediakan. Jadinya di sini murid kena lukislah simbol not dan tanda rehat bagi jenis nama not. Di sini saya ada nyatakan skema jawapan bagi lembaran kerja yang telah saya hasilkan. Skema jawapan ini untuk memudahkan guru untuk menanda dan juga melihat sama ada murid telah dapat menguasai dan juga telah menguasai apa yang telah guru ajari. Contohnya macam di sini saya dah letak dah simbol-simbol not untuk jenis not yang telah saya letakkan, tanda rehat dan juga nilai. Bagi untuk aktiviti yang kedua juga saya telah tuliskan jawapan bagi not-not dan juga tanda rehat yang perlu murid tulis dan juga lukis. Kesesuaian instrumen pentaksiran yang dibina berdasarkan pelan pengajaran. Yang pertama, dapat memenuhi kehendak standard kandungan 1.2 bahasa muzik dan juga standard pembelajaran 1.2.1 iaitu membaca dan menulis not pada balok menggunakan not, semi-brief, minim, crochet dan quiver dan juga menggunakan tanda rehat bagi empat-empat not telah saya sebut tadi. Yang kedua, dapat memenuhi kehendak objektif yang telah saya pilih dan juga yang telah saya nyatakan di dalam pelan pengajaran harian, iaitu pada akhir sesi PDP murid dapat menulis not semi-brief, minim, crochet dan quiver pada balok dengan betul dan menulis tanda rehat bagi empat-empat not pada balok dengan betul serta memadankan not, tanda rehat dan nilai not dalam jadual dengan betul. Yang ketiga, instrumen pentaksiran yang digunakan iaitu lembaran kerja diberikan kepada murid setelah diberikan penerangan oleh guru kepada murid dan juga setelah dilakukan aktiviti memandangkan komponen kek cawan ceri yang telah diletakkan komponen-komponen nama jenis not dan juga tanda rehat. Seterusnya, memberikan latihan berstruktur untuk mengukuhkan pengetahuan asas murid seperti laporan kerja yang telah saya hasilkan. Latihan itu akan dapat mengukuhkan lagi pengetahuan asas murid tentang not-not, tanda rehat dan jenis not setelah melakukan aktiviti memadankan komponen kek cawan ceri. Yang seterusnya lagi, mudah ditadbir, diperiksa dan memudahkan guru untuk menilai sejauh mana kefahaman pelajar. Lembaran kerja yang telah saya hasilkan disertakan sekali skema jawapan. Guru hanya perlu untuk menanda sama ada jawapan murid betul atau salah di dalam lembaran kerja. Dari situ guru boleh tahu sama ada murid telah menguasai objektif yang telah dipilih ataupun tidak. Yang terakhir, boleh dijadikan sebahagian daripada pentaksiran bilik darjah
PBD kerana ia menilai penguasaan standard pembelajaran melalui bukti bertulis. Lembaran kerja yang telah dihasilkan oleh murid akan menjadi bukti pentadsiran bilik darjah dalam berbentuk bertulis. Kebolehan instrumen untuk mengukur aspek teori, praktikal dan nilai-nilai murni. Dari aspek teori, murid perlu mengenal pasti dan juga melengkapkan jadual jenis not, tanda rehat dan nilai not yang menguji kefahaman konsep asas teori muzik yang telah dipelajari. Daripada lembaran kerja itu, guru dapat melihat sama ada teori muzik yang telah dipelajari dapat dikuasai sepenuhnya oleh murid ataupun tidak. Seterusnya, dari aspek praktikal, di sini dapat kita lihat murid-murid akan menulis simbol not, tanda rehat pada garisan balok. Di sini kita dapat menunjukkan kemahiran mereka untuk menulis notasi muzik iaitu tanda not jenis not dengan betul pada balok dan mengenal bentuk not dan tanda rehat yang betul. Akhir sekali, dari aspek nilai murni, aktiviti yang telah dijalankan iaitu pemberian lembaran kerja kepada murid ini dapat menggalakkan pelajar untuk menjadi teliti, sabar dan juga menghargai keindahan muzik melalui penggunaan simbol muzik yang tepat. Jadinya melalui pelan pengajaran ada dinyatakan nilai yang diterapkan iaitu nilai keyakinan. Nilai keyakinan ni dapat dilihat apabila murid ni yakin dengan pengetahuan mereka untuk melengkapkan jadual not dan juga menulis not serta tanda rehat pada balok. Contoh penggunaan instrumen pentaksiran dalam bilik darjah. Selepas pengajaran tentang not, tanda rehat dan juga nilai not melalui penerangan oleh guru menggunakan aplikasi menggunakan kad imbas di aplikasi bawah, lalu aktiviti memadankan komponen kek cawan ceri yang mengandungi not, tanda rehat dan juga nilai not secara berkumpulan akan dijalankan. Lalu guru akan mengedarkan lembaran kerja ini sebagai aktiviti individu. Murid-murid ini akan melengkapkan jadual dan juga menulis simbol not dan tanda rehat. Dalam jadual not, murid perlu menulis not, tanda rehat dan juga mengisi tempat kosong pada bahagian nilai not. Guru kemudian akan menyemak tugasan setelah kelas habis dan juga akan memberi maklum balas segera serta mengenal pasti pelajar yang perlu bantuan tambahan. Maksudnya selepas habis kelas, guru akan meminta murid-murid untuk menghantar lembaran kerja mereka dan guru akan menanda lembaran kerja melalui skema jawapan yang telah disediakan. Jadi murid akan kumpulkan murid-murid yang masih kurang lagi menguasai kemahiran untuk menulis dan juga memadankan not. Aktiviti yang dijalankan sebelum guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid adalah murid perlu mencantumkan dan memadankan komponen-komponen kek cawan ceri yang terdapat not, tanda rehat, nilai dan juga jenis not untuk membentuk 4 kek cawan ceri yang lengkap. Lembaran kerja ini akan diedarkan kepada murid setelah murid selesai melakukan aktiviti mencantumkan dan juga memadankan komponen-komponen kek cawan ceri. Murid boleh menggunakan kek cawan ceri yang telah mereka cantum dan juga padankan sebagai panduan untuk menyelesaikan lembaran kerja yang diberi, dan lembaran kerja ini perlu dilakukan secara individu. Terdapat 2 latihan di dalam lembaran kerja ini iaitu lengkapkan jadual di bawah dengan not, tanda rehat dan juga nilai, dan yang kedua tulis not dan tanda rehat bagi setiap jenis not pada balok yang disediakan. Berkaitan instrumen pentaksiran dengan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Lembaran kerja yang digunakan sebagai instrumen pentaksiran ini sangat berkait dengan pentaksiran bilik darjah PBD kerana ia mengumpul eviden bukti bertulis tentang penguasaan murid. Berdasarkan hasil kerja murid, saya sebagai seorang guru dapat menentukan tahap penguasaan mereka, memberi intervensi kepada yang lemah dan juga merancang penggayaan kepada yang sudah menguasai, iaitu dengan merancang pengajaran bagi sesi yang seterusnya.
Sekian, terima kasih.